Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah di penamaan calon, terutamanya di pihak Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, iaitu PAS, Barisan Nasional dan juga parti-parti yang menyokong mereka, komponen mereka. Kelihatannya mereka berpeluk-pelukan, bendera berganding-gandingan. Dan ini semua saya lihat, ini semua tak perlulah seluruh orang UMNO ataupun orang PAS seluruh negara hendak terpengaruh dengan situasi di Negeri Sembilan ini. Kelimanya Barisan Nasional bertanding dan selebihnya adalah Perikatan Nasional, dan bagi pihak Pakatan Harapan kesemua kerusi mereka bertanding. Ini bermakna UMNO BN akan hanya melawan PH dan juga calon-calon lainnya yang bebas jika ada. Dan juga calon PAS ataupun Perikatan Nasional akan melawan PH tanpa melawan Barisan Nasional. Dan ini adalah strategi untuk mereka sama-sama menidakkan undi yang mungkin akan lari kepada PH Pakatan Harapan sekiranya BN dan Perikatan Nasional ini bertembung. Jadi ini adalah strategi untuk merampas Negeri Sembilan. Bila kita melihat kemeriahan atau keakraban antara PN dan BN ini, ramai yang berharap bahawa parti ini akan membentuk Muafakat Nasional 2.0 seperti mana harapan Anwar Musa. 2.0 ini mungkin hanya akan berlaku di satu-satu negeri sahaja. Ia akan berlaku berkala, terutamanya apabila melibatkan usaha untuk merebut negeri daripada Pakatan Harapan. Di negeri-negeri PAS seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, mungkin pakatan ini tidak sesuai kerana yang memerintah Kelantan, Terengganu, Kedah ini adalah orang Melayu, parti Melayu. Jadi tidak perlu Barisan Nasional untuk campur tangan untuk mengambil kerusi yang dimiliki oleh PAS kerana mereka ini sudah Melayu, sudah satu agama. Sekiranya ada yang bercita-cita nak mendapatkan kerusi PAS di Kelantan ataupun Terengganu, nak mendapatkan kedudukan disokong di dalam pilihan raya, saya rasa mereka ini perlu telan balik apa yang tersilap, kerana perpaduan ini hanya tertumpu di pantai barat, terutamanya negeri-negeri yang dilihat DAP dominan, DAP dan PH PKR menguasai pentadbiran. Di situlah PN ataupun Barisan Nasional dan PAS ini akan bersatu. Di negeri lain, negeri-negeri Melayu lain, keadaannya akan tetap sama. Itu yang saya nampak. Orang UMNO harus menyedari bahawa PAS ini dia akan berkawan sekiranya ia memberi kelebihan kepada partinya. Tengok di Negeri Sembilan, dia berkawan apabila 11 kursi ini tidak dicabar oleh UMNO dan ia memberi kelebihan pada PAS, pada Pakatan Harapan, maka mereka bekerjasama. Manakala di pihak penyokong PAS pula, mereka harus sedar bahawa sepandai-pandai mana mereka nak lipat Barisan Nasional UMNO, bagaimana yang mereka perlakukan kepada Bersatu dan juga DAP suatu masa dulu, mereka haruslah berfikir balik. UMNO tidak pernah dimakan oleh PAS.